السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kalau musannif berkata musannif kitab Risai bagi sekalian mukallaf, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah taala wa nafa'na bi'ulumihi. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmu-ilmunya fid darain untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan bermula perkataan musannif. Musannif maknanya pengarang lah, penyusun kitab. Yakni kitab Aqidah At-Tahawiyah tu. Pengarangnya ialah At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Qawlan. Dalam matan itu menyebut tentang qawlan. Kalimah qawlan. Artinya berkata. Maka iaitu maksud daripada qawlan tu ialah menguatkan akan zahir keluarnya perkataan itu daripada Allah Ta'ala. Maknanya kalam Allah ni berupa qawlan, yakni perkataan yang keluar daripada Allah. Yakni berkata, ya Allah akan perkataan yang keluar daripadanya itu. Itu yang dikatakan kalam Allah. Dan tiada dengan makna. Maknanya tiada dengan makna menjadikan ya Allah akan perkataannya itu. Maknanya firman Allah ni bukan sekadar dia datang makna aja. Tetapi dia datang dalam bentuk qawlan, yakni perkataan itu sendiri. Cuma uh, macam mana dia punya rupa kaifiat tu kita serah pada Allah. Apa yang layak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang disangka oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah menyangka bahawa kalam Allah ni dia datang dalam bentuk makna aja. Bukan dalam bentuk qawlan. Dan lagi pula perkataannya, iaitu perkataan qawlan itu menyatakan hakikat. Apa makna menyatakan hakikat? Artinya bahawasanya Quran itu perkataan Allah yang hakiki. Maknanya benar-benar perkataan Allah. Bukan perkataannya yang majazi. Majazi ni maknanya bukan kata pinjam ataupun kata kiasan. Itu yang dikatakan perkataan majazi. Ya. Dia bukan majazi, maknanya bukan kiasan, bukan pinjam-pinjaman. Tapi bila sebut qaulan tu benar-benar perkataan Allah. Perkataan majazi ni contoh macam apa? Contoh macam kita biasa dalam bahasa kita orang Melayu kan. Kita kata apa? Dia seorang alim yang mempunyai lautan ilmu yang luas kan. Jadi perkataan lautan ilmu tu itu dikatakan majazi ya. Bukanlah maknanya ilmu tu macam lautan kan. Lautan ni memang asal perkataannya laut lah. Laut yang luas kan. Tapi
Kita gunakan lautan ilmu itu sebagai kata pinjaman untuk menggambarkan keluasan ilmu seseorang itu. Itu kata majazi. Namun kalam Allah ni dia kalam yang hakikat. Dia bukan kalam yang bersifat pinjam-pinjaman ataupun bersifat majazi tadi. Baik, artinya bahawasanya Quran itu perkataan Allah yang hakiki, bukan perkataan yang majazi. Semacam ia dengan firman Allah Ta'ala takliman dalam ayat Quran wa kallamallahu Musa takliman. Okay, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut tentang Allah Ta'ala bercakap kepada Nabi Musa, okay, dengan Nabi Musa dengan kalam dia. Ah, dengan kalamnya yang sebenar lah. Bukan kalam yang bersifat makna aja. Dalam surah apa tu? Ah, dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa. Wa kallamallahu Musa takliman. Allah Ta'ala dia berbicara, bercakap kepada Musa dengan langsung. Dengan langsung maknanya dengan uh, hakikat apa nama ni, kalam Allah lah. Maknanya perkataan kalam Allah di sini bukan bersifat makna saja, dan bukan bersifat majazi, tapi benar-benar hakiki kalam Allah, sifat Allah. Baik. Sebagaimana semacam ia dengan firman Allah Ta'ala takliman daripada ayat Quran surah An-Nisa tadi, ayat apa, 164, wa kallamallahu Musa takliman. Allah Ta'ala berbicara pada Nabi Musa dengan ucapan yang sebenar-benarnya. Pada pihak, yakni dari sudut mengkuatkan bahawa perkataan Allah itu adalah, kalam Allah itu adalah hakiki, dan menafikan majaz, menafikan ianya hanya kiasan. Artinya berkata-kata sungguhlah Allah Ta'ala akan Nabi Musa alaihissalam sebagai berkata-kata yang hakikat. Tiada berkata-kata yang bangsa majazi. Itu dia. Menunjukkan bahawa sifat Allah itu ialah kalam. Ialah kalam. Cuma uh, Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa ni taklah dalam bahasa Arab. Dengan bahasa Yahudi masa tu lah. Bahasa apa? Bahasa Hebrew kan. Bahasa yang dipahami oleh Nabi Musa lah. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu itu disampaikan daripada Allah oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW dalam bahasa Arab. Pendeknya, mana ringkasnya ataupun rumusannya, sekalian ahli sunnah, yakni ahli sunnah wal jamaah, pegangan ulama ahli sunnah wal jamaah, daripada yang bermazhab dengan mazhab imam yang empat. Imam empat ni iaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mereka ni hidup di zaman Salafus Saleh. Manhaj perbincangan Usuluddin kita mengikut kitab ni ialah berdasarkan manhaj salaf. Manhaj salaf. Dia bukan manhaj yang terkemudian, yang dikatakan manhaj khalaf. Manhaj khalaf ni bermula daripada Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu kena faham. Maka pegangan daripada Ahlus-Sunnah yang bermazhab dengan mazhab imam yang empat, maknanya di zaman empat imam ni dia tak timbul perbahasan sebagaimana perbahasan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kerana manhaj mereka ialah manhaj salaf. Baik, dan yang lain daripada mereka itu Ahlus-Sunnah yang bermazhab dengan 4 mazhab tadi telah setuju atas bahawasanya
kalam Allah Ta'ala tiada ia makhluk, bukan makhluk. Ini ittifaq mazhab salaf. Sebagaimana kita lihat Imam apa? Imam Ahmad Ibn Hanbal pun sampai dimasukkan penjara kerana pegangan khalifah ketika itu mengatakan bahawa apa nama ni kalam Allah ni makhluk. Baik. Tetapi kemudian daripada ittifaq permuafakatan yang tersebut, iaitu di kalangan empat mazhab tadi, manhaj salaf, bersalah-salahan ulama yang terkemudian. Ini adalah ulama khalaf. Ketika ulama khalaf timbul pula bersalah-salahan. Walaupun yakin bahawa kalam Allah itu bukan makhluk, tapi dari segi uh, pandangan yang lebih detail, mereka bersalah-salahan. Jadi bersalah-salah ulama yang kemudian kepada tiga perkataan, tiga kaul lah, tiga kaul Usuluddin tentang kalam sifat kalam ni. Yang pertama bahawasanya, ini pandangan yang pertama, kalam Allah Ta'ala itu makna yang satu, yang berdiri dengan zatnya. Ini adalah yang dikatakan kalam yang hakiki yang ada pada zat Allah. Makna ini sifat Allah lah yang kalam hakiki. Adapun bila mana uh, sampai kepada Nabi SAW dan Nabi ucapkan firman Allah tu, wahyu yang disampaikan pada dia, samalah macam kita bila kita baca Al-Quran, maka suara yang keluar tu walaupun dia merupakan bacaan Quran, maka itu dikatakan lafaz apa ni, merupakan kalam lafzi. Jadi bila kita baca Quran ni, Quran yang kita baca itu, walaupun kita katakan itu adalah kalam Allah, eh, yang qadim, yang ketika diturunkan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bila kita membaca, keluar huruf tu, didengari huruf tu, bacaan Quran kita tu, itu dikatakan kalam lafzi. Itu kalam lafzi, bukannya kalam qadim yang kita bahaskan tadi. Ini pandangan yang pertama. Yang kedua, bahawasanya kalam Allah Ta'ala itu huruf dan suara. Ha, ini pandangan yang kedua. Maknanya kalam Allah tu ada huruf dan ada suara. Berkata-kata Allah Ta'ala dengan dia, dengan huruf dan suara. Kemudian daripada tiada ada ia berkata-kata. Maknanya uh, kalam Allah ni dia keluar dalam bentuk huruf dan suara. Ini pandangan yang kedua. Baik. Yang ketiga, bahawasanya Allah Ta'ala sentiasa ia berkata-kata apabila mengkendaki ia. Maknanya kalam Allah ni bukan yang sekadar yang qadim dulu. Tapi bila mana Allah Ta'ala nak bercakap, dia boleh cakap lah. Dia akan berkata-kata apabila mengkendaki ia. Dan manakala mengkendaki ia dan betapa mengkendaki ia. Macam mana dia nak cakap, ikut dia lah. Itu ikut dia. Dan bahawasanya nauk kalam itu qadim. Walaupun ada tiga pandangan di sini, semua berpandangan bahawa dari sudut nauk. Nauk ni maknanya jenis kalam Allah Ta'ala itu ialah qadim. Qadim maknanya sejak dulu lah. Sejak dulu kalam Allah ni, bukan sesuatu yang baru. Baik, qaul yang pertama itu yang mengatakan kalam Allah Ta'ala itu makna yang satu, yang berdiri pada zat Allah. Dan bila keluar daripada mulut tu, dia katakan kalam lafzi kan. Itu adalah perkataan Al-Asy'ari dan pengikutnya. Ini pandangan pandangan khalaf lah, ulama khalaf di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Asy'ari maknanya Abu Hasan Al-Asy'ari dan pengikutnya, dan juga pengikutnya termasuklah Al-Maturidiyah. Dan yang kedua itu perkataan Al-Karamiyah, pandangan yang mengatakan bahawa kalam Allah tu berupa huruf dan suara tu, dan Allah Ta'ala bercakap, sebelum tu Allah Ta'ala tak bercakap.
Ha. Itu dia katakan karamiyah. Karamiyah ni pun pandangan di kalangan firqah yang apa yang sesat lah karamiyah ni di kalangan di kalangan khalaf tu sendiri. Dan yang ketiga itu perkataan ulama hadis. Ulama hadis ni maknanya kalau kita belajar dalam Usuluddin dia kan ada apa yang dikatakan akidah ilmu hadis ya. Akidah ulama hadis. Yang mana berpegang dengan hadis-hadis ya. Itu dia. Jadi ulama hadis mengatakan Allah Taala ni sentiasa berkata. Ya, dia nak bercakap bila dia akan bercakap kan. Uh, Macam mana dia nak bercakap dia akan bercakap. Ini pandangan ulama hadis. Sehingga hari ini ulama hadis ni dia ada aliran dia sendiri. Eh. Dan di antara yang kuat dengan berpegang dengan ulama hadis ni ialah Hambali ya. Ulama Hambali yang sehingga hari ini maknanya sering dicop ataupun dipanggil sebagai Wahabi ya. Wahabi Salafi itu sendiri. Ini yang kita kena faham perbezaan pandangan di kalangan ulama-ulama ni. Baik, berkata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, bermula lafaz kita dengan Quran itu makhluk. Ha, maknanya bila kita baca Quran, keluar dalam bentuk huruf, dalam bentuk suara tu, itu makhluk lah. Dan Quran itu bukan yang dijadikan. Namun pada hakikatnya Quran ni kalam Allah, dia bukan suatu yang makhluk yang Allah Taala jadikan. Ia adalah merupakan sifat Allah Taala dalam sebagai sifat berkata-kata tu. Dan barang yang menyebut Allah Taala dalam Quran daripada Nabi Musa alaihissalam dan lainnya dan daripada Fir'aun dan Iblis, maka bahawasanya yang demikian itu perkataan Allah Taala mengkhabarkan daripada mereka itu. Ya. Allah Taala cerita tentang Fir'aun, ya, cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Iblis. Ya. Itu maknanya kalam Allah. Dan bermula perkataan Nabi Musa dan lainnya daripada sekalian makhluk yang dijadikannya dan Quran itu perkataan Allah Ta'ala. Tiada perkataan mereka itu. Itu dia. Dan ini dalam Quran tu lah. Ha. Dan mendengar Nabi Musa alaihissalam akan kalam Allah. Nabi Musa dengar kalam Allah. Ha. Maka tak kala berkata-kata ia akan Nabi Musa, nescaya berkata-kata ia akan dia dengan kalamnya, kalam Allah yang ia daripada sifatnya, sifat Allah. Bukanlah suatu makhluk. Ya, bukanlah bersifat satu makhluk yang datang pada Nabi Musa, tapi adalah merupakan sifat kalam Allah yang hakiki. Dan bermula segala sifatnya, sifat Allah Ta'ala itu semuanya menyalahi akan segala sifat makhluk. Intaha, habis. Ini kata, maknanya kata-kata daripada Imam Abu Hanifah habis. Intaha maknanya habis. Jadi maknanya kita simpulkan, kalam Allah ni memang sifat Allah. Sifat Allah. Dia bercakap dengan sifatnya. Bukan suatu yang yang lain, suatu yang lain daripada sifat Allah. Maknanya tak boleh dan itu yang dikatakan kalam hakiki yang ada pada Allah. Cumanya bila mana kalam Allah tu sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihissalam, maka bila Nabi SAW mengucapkan, menyampaikan kepada manusia dengan suara Nabi, dengan dalam bahasa Arab, dengan huruf dan tulisan tu sehingga dibukukan, itu makhluk. Itu makhluk. Tapi kita tak boleh nak mengatakan bahawa kalam Allah itu makhluk. Dia akan membawa kepada waham, membawa kepada keraguan. Seolah kita mensifatkan kalam Allah itu makhluk. Ini kena faham. Betullah kena belajar. Kita belajar ni kita tahu batas-batasannya. Baik, qala musannif rahimahullah taala dan bermula perkataannya, maka tak kala berkata-kata ya Allah akan Nabi Musa, nescaya berkata ya Allah akan dia akan kalam pada Nabi Musa dengan kalamnya kalam Allah yang ia kalam Allah tu daripada sifatnya. Wallahu alam bissawab.
Baik. Kalau musannif rahimahullahu taala kata pengarang kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Setelah itu makni kita baca sikitlah kita ulang sikit daripada perenggan ni. Setelah itu makni setelah mengerjakan solat qabliyah Zuhur, kerjakanlah sembahyang Zuhur berjemaah. Tu dia. Sebab itulah kita ni selagi apa nama ni kita diberikan peluang untuk beribadah ni, untuk menyempurnakan taubat kita, menyempurnakan uh, ibadah kita pada Allah, dan ibadah yang paling utama ialah sembahyang, maka kita kena sembahyang dengan cara yang terbaik lah. Maka sembahyang yang terbaik ialah melalui berjemaah. Walaupun tuntutan bagi orang perempuan tu tak sama macam tuntutan orang lelaki. Orang lelaki lebih dituntut untuk berjemaah. Kerana bila berjemaah ni kita dah tahulah kelebihan berjemaah sebagaimana kita belajar dalam kitab Munyatul Musalli. Dan engkau kerjakan pula selepas semayang apa ni zuhur itu ba'da zuhur 2 rakaat. Ini termasuk dalam solat sunat yang muakkad. Dan jangan engkau sibuk selepas itu sehingga masuk waktu asar melainkan dengan belajar ilmu contohnya. Ini yang dicadangkan pun dalam pengajian yang lepas kan. Dari segi nak mengisi masa ni pertama ialah dengan belajar ilmu. Yakni ilmu yang bermanfaat lah. Atau menolong orang lain, memberi khidmat pada orang lain, menasihati orang lain, meringankan beban orang lain, mengajar orang lain dan sebagainya. Atau membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ni boleh sama ada baca untuk khatam, ya, ataupun baca untuk tadabbur, okey, ataupun baca untuk menghafaz. Nah ini pendekatan kita dengan Al-Quran. Membaca untuk khatam, itu kita boleh ni lah, boleh baca laju lah kan. Tapi bila nak tadabbur, maka kita gunakanlah kaedah contoh sehari ataupun sekali baca, baca satu muka surat. Kemudian kita cari, kita explore lah mana-mana ayat yang boleh kita tadabbur untuk dapat pengajaran, dapat petunjuk daripada Al-Quran. Ataupun kita baca Quran untuk tujuan menghafaz. Yang habis saya sebut, hafaz lah. Contohnya surah-surah juzuk 70, juzuk 30 kan. Yang mudah-mudah tu. Paling tidak dalam hati kita, dalam dada kita ni ada Al-Quran yang dihafaz. Ada hadis Nabi SAW yang menyebut orang yang dalam hati dia tak ada Quran ni ibarat macam rumah yang roboh lah, mana tak ada faedah. Baik, ataupun kalau tak belajar ilmu, tak menolong orang, tak baca Quran lepas zuhur ni, mencari cara hidup yang engkau gunakan untuk keperluan ibadatmu. Carilah duit, carilah pendapatan supaya boleh digunakan untuk tujuan ibadah. Sebelum sembahyang asar, hendaklah engkau kerjakan sunat qabliyah asar 4 rakaat. Ini persiapan kita untuk sembahyang asar pula. Maknanya yang tadi tu kita punya rutin lah. Rutin hidup kita, kita atur berdasarkan waktu sembahyang. Sebelum sembahyang asar, hendaklah engkau kerjakan sunat qabliyah asar 4 rakaat dengan 2 kali salam atau sekali salam. Dan sembahyang ini menurut pandangan Imam Ghazali juga termasuk sembahyang sunat muakkad. Dan mengikut pendapat sebahagian ulama yang lain, 4 rakaat sunat qabliyah asar ini hanyalah sunat biasa, maknanya bukan sunat muakkad. Sunat ghairu muakkad lah. Walau bagaimanapun ada hadis lagi Nabi, maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu amran salla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah Ta'ala mencucuri rahmat kepada seseorang yang semayang sunat qabliyah asar
sebanyak 4 rakaat. Hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Ibnu Umar. Maknanya hadis ini menunjukkan memang ada fadilat jugalah. Kalau sembahyang sunat 4 rakaat sebelum asar. Walaupun para ulama memutuskan, bagian besar ulama memutuskan bahawa sembahyang sunat qabliyah asar ni ghairu muakkad. Tapi Imam Ghazali berpandangan ianya muakkad. Maknanya terpulang kita lah. Kalau kita berkesempatan kita buat kan. Itu dia. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk mencapai yang demikian itu supaya engkau termasuk di dalam orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai rahmat daripada Allah Taala. Hadis tadi ini merupakan satu doa daripada Nabi supaya orang-orang yang sembahyang asar sebelum asar 4 rakaat ni mendapat rahmat Allah. Lepas tu beza orang yang sembahyang sunat dengan tak sembahyang sunat. Percayalah ada perbezaan. Dari segi kejiwaan dia, dari segi apa namanya sensitiviti hati dia dengan Allah, kehalusan apa namanya jiwa kerohanian dia berbeza daripada orang yang tak sembahyang sunat. Sebab itulah maknanya orang yang sembahyang sunat ni jiwanya akan lebih dekat dengan Allah. Orang yang sembahyang fardu je dia sekadar nak selesaikan kewajipan, selesai kewajipan dia. Tapi orang yang sembahyang sunat dia beri masa dia lebih untuk Allah Taala. Baik, dan jangan engkau sibuk selepas sembahyang asar kecuali dengan seumpama pekerjaan yang telah kami sebutkan sebelum ini. Maknanya lepas sembahyang asar buatlah macam tadi sama ada menuntut ilmu, sama ada menolong orang, sama ada membaca Quran atau mencari sara hidup ataupun apa saja kerja-kerja yang berfaedah. Dan janganlah engkau sibuk selepas sembahyang asar kecuali dengan seumpama pekerjaan yang telah kami sebutkan sebelum ini. Dan sangat tidak patut bagi seseorang itu mensia-siakan masa dengan ia mengisi waktunya dengan apa sahaja pekerjaan yang kebetulan datang. Dia tunggu je apa datang. Dia tak susun pun hidup itu. Maknanya mengisi waktunya dengan apa sahaja pekerjaan yang kebetulan sedang datang kepadanya atau menyibukkan dirinya dengan dengan cara apa saja yang dia sukai. Maknanya perkara yang tak berfaedah lah. Perkara yang berfaedah ni maknanya perkara yang ada manfaat lah. Sama ada untuk diri sendiri ke, untuk keluarga ke, untuk masyarakat ke. Itu bukan perkara yang berfaedah. Umum lah. Umum tu sendiri. Jadi dia termasuk perkara yang baik. Dan paling tidak perkara yang harus. Yang harus. Baik, sepatutnya hendaklah engkau menghitung dirimu. Maknanya bermuhasabah dengan diri. Patutlah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut al-kayyisu man dana nafsah. Seorang yang cerdik itu ialah seorang yang dia menghitung diri dia. Dana nafsah makna menghitung diri dia. Menghitung-hitung amalan dia. Walaupun kita tak nampak pahala amalan kita, kita tak nampak, kita tak tahu kita berimannya. Kita hanya beriman dengan pahala dia. Tapi ianya dijadikan sebagai satu muhasabah untuk kita apa nama ni yakin bahawa masa yang kita gunakan tu sesuatu yang baik. Baik, sepatutnya hendaklah engkau menghitung dirimu dan merancang segala pekerjaanmu. Bukan dibiarkan begitu saja. Dan menyusun wiridmu pada waktu siang dan malam. Apa wirid kita kan? Contoh kita dah belajar sebelum ni wirid lepas sembahyang subuh tu apa? Mak surat, berdoa, baca Quran, bermuhasabah. Itu pada waktu malam, waktu pagi. Petang macam mana pula? Mak surat, baca Quran, pun sama jugalah. Menyusun wiridmu pada waktu siang dan malam, termasuk wirid kita ialah waktu sembahyang lah. Wirid kita ni termasuk waktu sembahyang, 5 waktu tu wirid lah. Sesuatu yang kita kerjakan ulang-ulang.
Begitulah juga dengan wirid-wirid lepas semayang. Wirid-wirid lepas semayang itu pun dikira wirid yang kita ulang-ulang kan dengan tak rasa jemu kan. Sebab apa tak rasa jemu? Sebab selagi kita hidup itulah masa untuk beramal. Dah mati dah tak boleh dah. Dah mati, makna kalau orang doakan kita, tu dapatlah manfaat. Dah mati besok kawan kita doakan kita, sahabat kita doakan kita, dapatlah manfaat. Tapi tak dapat pahala. Pahala habis dah. Pahala semua dah terputus. Baik. Begitu juga kecuali pahala yang maknanya disampaikan oleh anak-anak yang soleh. Kan? Anak-anak kita contohnya dia bersedekah, niatkan pahala untuk kita. Bila mati besok, itu sampailah. Syarat melalui anak yang soleh. Baik, maka engkau tentukanlah bagi setiap waktu itu akan sesuatu pekerjaan yang tertentu yang tidak melebihi masa yang telah dihadkan. Jangan sampai ambil waktu semayang contohnya kan. Ah, dan janganlah engkau mendahulukan sebarang pekerjaan yang lain daripada pekerjaan yang telah engkau tentukan. Kalau kita dah set kan lepas zuhur, lepas subuh kita baca wirid apa, lepas asar, maghrib nak baca wirid apa, kemudian kita dah susun hidup kita berdasarkan masa masa waktu semayang ni kan, maka jangan kita utamakan kerja lain. Maka kita disiplinkan untuk kita fix dengan jadual hidup ataupun rutin hidup yang telah kita susun. Apabila engkau merancang pekerjaanmu dan menyusun waktumu, pasti engkau akan melihat keberkatan daripada setiap waktumu yang sangat berharga itu. Ini rahsia. Ini rahsia ni. Ini statement yang penting daripada Imam Ghazali. Apa dia? Hidup ni, hidup ni, kalau kita rancang hidup kita, kita susun waktu kita, di situlah kita akan dapat melihat keberkatan waktu ataupun keberkatan hidup kita. Ini dia. Keberkatan ni apa makna? Keberkatan ni kan kebaikan. Jadi kalaulah hidup kita ni kita susun baik-baik, kita rancang amalan-amalan, kita rancang apa nak buat, apa yang nak dicapai, kat situlah kita akan nampak keberkatan umur kita, keberkatan hidup kita tu sendiri. Ini statement yang penting lah. Yang sangat penting yang mesti kita pegang. Maknanya kita boleh nasihati diri kita kalau nak berkat hidup, kena rancang dan susun waktu hidup kita ni. Baik. Tetapi jikalau engkau biarkan dirimu dengan tidak teratur, huru-hara, tak ada apa yang orang kata wirid yang kita ikut, kita disiplinkan hidup kita, atau kosong daripada sebarang pekerjaan yang berfaedah. Ini jenis orang tak tahu nak buat apa kan. Tak tahu nak buat apa. Kosong hidup dia. Seperti halnya binatang. Sama macam binatang lah. Binatang, dia kan bukan ada perancangan. Ah, Kalau dia jumpa makan, dia makan. Kalau jumpa dan jantan jumpa betina, dia kahwin. Kalau dia jalan, jumpa apa air, dia masuk dalam air. Binatang ternak kan. Dia tak ada perancangan hidup dia. Dia tempuh apa yang dia jumpa je. Dan engkau tidak tahu apakah yang mesti engkau buat pada setiap waktu. Bayangkan, tak tahu nak buat apa. Nescaya engkau akan menyesal. Menyesal. Dan waktumu akan berlalu dengan sia-sia. Sedangkan waktumu itu adalah umurmu. Di sinilah hikmah. Nabi SAW dalam hadis yang biasa Nabi ulang-ulang. Dia kata, Nim khamsan qabla khamsin tu. Kejar 5 sebelum 5. Kejar hidup sebelum mati. Kejar sehat sebelum sakit. Kejar muda sebelum tua. Kejar lapang sebelum sibuk. Dan kejar kaya sebelum miskin kan. Itu semua hikmahnya, uh, kejar yang pertama tu. Kalaulah kita kejar yang kedua, contoh kejar dah mati, kejar dah tua, kejar dah sakit, kejar dah sibuk, kejar dah miskin,
Masa itulah kita baru nak beramal, baru nak beribadah. Percayalah apa yang kita akan dapat ialah penyesalan. Penyesalan. Tapi itulah yang ramai orang nak. Ramai manusia nak ni dia, manusia suka yang lima yang kemudian tu. Tunggu dia dekat mati nak taubat kononnya. Dah tua baru nak taubat contohnya, baru nak beramal ibadat. Bila dah sakit barulah datang surau, datang masjid. Bila dah sibuk barulah sibuk kan. Beri alasan macam-macam tak dapat ibadat sebab sibuk. Begitulah juga bila dah miskin, dah ada apa-apa kan. Masa itulah baru menyesal. Jadi kita tak mahu menyesal beginilah. Ni dia. Sebab umur kata Imam Ghazali adalah waktu adalah umur kita. Waktu yang Allah Ta'ala beri ni, nikmat yang Allah Ta'ala beri waktu ni adalah umur. Maka kejarlah lima yang pertama, jangan sampai datang lima yang terkemudian. Dan umurmu itu adalah modal. Modal perniagaan kita dalam hidup ni adalah umur. Ha, nak berniaga dalam hidup ni, kalau tak ada umur, tak ada apa-apa lah. Dah mati contohnya, tak ada apa yang kita boleh buat. Baik, dan dengan modal inilah engkau mencari keuntungan. Keuntungan hidup di dunia ni akan dapat bila mana kita isi, kita gunakan umur kita dengan sebaik mungkin. Hanya dengan umurmu sajalah engkau dapat mencapai kebahagiaan yang sebenarnya di negeri yang kekal abadi di sisi Allah Ta'ala. Itu dia. Maknanya, kalau kita yakin, dan memang kena yakinlah tentang hidup lepas mati ni, ya, hidup lepas mati, hidup alam akhirat, yang merupakan di situlah kebahagiaan yang kekal abadi, kebahagiaan hakiki yang dapat kita rasa, maka ianya akan menjadi inspirasi bagi hidup kita di dunia. Ah, Keyakinan kita terhadap hidup lepas mati ni, ia akan menginspirasikan hidup kita di dunia, sehingga kita akan susun hidup kita di dunia untuk mendapat kebaikan semaksimal yang boleh sebenarnya. Baik, patutlah kat dunia ni dapat kebahagiaan yang hakiki tak dapat. Percayalah, kat dunia kebahagiaan hakiki kita takkan dapat sebenarnya. Kat dunia ni orang kata kebahagiaannya majazi lah. Majazi. Orang kata relatif kan. Maka setiap nafas daripada nafasmu adalah laksana batu permata yang tak ternilai harganya. Kerana apa? Kerana ia tidak dapat diganti. Walau dengan apa sekalipun, dan apabila ia telah luput, ia tidak akan kembali buat selama-lamanya. Macam sekarang kita dah berkeluarga, kita dah beranak pinak, kita dah ada apa nama ni, pekerjaan dan sebagainya. Ini kita sekarang kan. Tapi kalau kita sesekali kita kenang masa zaman student kita, zaman kita apa semangat tinggi dan sebagainya. Tapi percayalah, zaman tu dah takkan berulang lagi. Kita dah kena tengok ke depannya. Kena tengok apa yang kita buat hari ni untuk apa nama ni, future kita. Dan future kita yang sebenar ialah akhirat. Ini perkara yang ramai orang cuai dan lalai untuk meletakkan bahawa masa depan kita yang sebenar ialah akhirat itu sendiri. Jadi tak heranlah orang ramai berbangga dengan servis dia kat dunia. Jadi cikgu ke, jadi engineer ke, jadi kaki tangan kerajaan ke. Dia bangga dengan servis 20 tahun, 30 tahun servis. Tapi dia percayalah orang yang servis ni kat dunia ni 20 tahun, 30 tahun ni kan, kalau dia perhati balik amalan-amalan dia, ibadah dia, tak payah jauh lah semayang. Takkan dapati semayang di zaman-zaman sibuk dengan kerja. Orang akan banyak semayang ni sekadar nak lepas kewajipannya. Terkejar-kejar, tak dapat khusyuk, tak dapat ikhlas, tak dapat nak berjemaah, tak dapat nak wirid zikir lepas semayang. Kenapa? Kesibukan. Itu yang kena kita sedar dan kena faham. Patutlah bila mana Allah Ta'ala beri kita peluang untuk apa namanya, susun balik hidup kita ni, maka kita kena gunakan sebagai persiapan kita untuk mati.
Persiapan untuk mati ni yang pertama ialah taubat, yang kedua ialah sembahyang. Ini yang paling utama. Lepas tu banyak lagi lah. Tapi yang paling utama, kalau kita betul-betul dah bersedia, dah ingat mati ni, dua ni yang mula-mula kita kena jaga. Yang ni pertama, apa nama ni, taubat, dan yang kedua ialah sembahyang. Maka janganlah engkau menjadi seperti orang yang bodoh, yang tertipu dalam kehidupannya. Bodoh tu kerana tertipu dalam hidup. Bukan bodoh maknanya tak ada ijazah, tak ada PhD, tak ada apa. Banyak orang ada. Tetapi maknanya bodoh kerana kena tipu dengan kehidupan dunia. Di mana setiap hari mereka bersuka-suka, enjoy je. Dengan bertambah banyak harta benda mereka, sedangkan umur mereka semakin berkurangan. Ini yang banyak berlaku. Maka tak heranlah bila orang kejar harta, sedangkan umur dia makin berkurang, orang beginilah yang selalunya akan lost. Hilang dalam kehidupan. Dia punya kompas hidup tu hilang. Sebab apa? Dia hanya nampak hidup di dunia je. Maka janganlah engkau menjadi seperti orang yang bodoh yang tertipu dalam kehidupan, di mana setiap hari mereka bersuka-suka dengan bertambah banyak harta benda mereka, sedangkan umur mereka semakin berkurangan. Apalah faedahnya harta yang bertambah apabila umur jadi berkurangan? Ah, Umur makin kurang, makin tua sebenarnya makin berkurangan ilmu apa umur dia. Kalau kaya raya macam mana pun banyak benda yang dah tak dapat nak dinikmati dah. Sebab umur dah makin tua. Oleh itu janganlah engkau bergembira kecuali dengan tambahan ilmu atau amal soleh. Ini yang boleh menenangkan jiwa kita. Bila dapat tambahan ilmu, bila dapat tambahan amal soleh. Kerana apa? Kerana keduanya itu adalah sahabatmu yang akan menjadi temanmu yang setia di dalam kubur. Ketika keluarga, harta, anak-anak dan kawan-kawan semuanya meninggalkan engkau. Itu dia. Tapi itulah ramai orang tahu perkara ni. Walaupun tahu tapi tak sedar. Bila tak sedar, maka mereka tak berubah. Tidak berubah. Baik, kalau musannif rahimahullahu ta'ala, maka apabila cahaya matahari sudah berubah menjadi kuning, wallahu alam bisawab. Suara Abi dah makin hilang ni. Minta maaf. Kalau ada persoalan silakan. Tak ada soalan tapi deep lah Albi. Apa dia? Tak ada soalan tapi deep perkongsian Ya. malam ni. Imam Ghazali. Dia benda ni Hmm. dia teroka dengan pengalaman kerohanian dia. Ini bukan orang kata semata-mata fikrah, pemikiran, tapi ini pengalaman kerohanian. Itulah dia akan sentuh jiwa kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawtal arda binuri syamsik wa qamarik. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Jazakallah Abi. Terima kasih Abi. Jazakallah khairan katsira. Jumpa lagi. Assalamualaikum.